Lah, pandai math. Dah belajar sangat ni. Okey kelas, hari ni semua sihat ke? Sihat. Hari ni semua dah makan, dah cukup makan apa semua tu? Dah. Okey kelas, hari ni cikgu akan mengajar kamu iaitu nilai murid tema hormat menghormati. Okey, dia. Ya. Apa yang kamu faham tentang hormat dan menghormati ni? Okey, bagi saya, hormat menghormati ni macam kita baik dengan orang lain. Kita sentiasa sopan. Lah, benda senang pun kena ajar. Tidur lah. Kenapa bising sangat ni? Korang dah faham kan? Kalau korang tak nak hormat menghormati, macam mana kita nak belajar dengan baik? Apa masalah kau ni? Kau ni so clumsy. Oh my gosh, totally. Tak macam tu je tau. Dah terberat hati. Ya. Satu syang lah. Saya tidur dah. Bye. Kau nak tahu tak apa jadi tadi? Apa dia? Geram gila lah budak si Yuki tu. Dia senang-senang je tolong orang. Ingat ni rumah dia ke? Biadabnya. Diorang cakap buruk pasal aku ke? Sebelum ni diorang baik je. Oh, okey ke? Sini. Ada sakit ke? Tak okey. Okey. Jalan. Kenapa tiba-tiba semua orang sombong ni? Masalah awak. Dia sampai kat situ je. Bukan masalah saya pun. Yuki, awak sihat tak? Apa? Kenapa? Ku sesali karena pernah cuba sakiti hatimu. Saya nak bagi tahu sesuatu boleh? Lah, sudahlah Yuki, pergi lah. Shan, saya nak minta maaf ni. Apalah, ish. Syed, awak kawan dengan budak kerek ni? Tak ada lah, dia je datang. Mana ada? Saya nak minta maaf ni. Ya ke? Selama ni awak tak baik pun dengan kita? Dah lah, dia cakap dulu. Dengan saya dulu. Selama ni saya perasan perangai saya sombong dengan korang. Jadi saya di sini nak minta maaf. Betul ke dia ni? Kita boleh percaya ke dia ni? Tak apalah. Lepas ni kita cuma harap awak ni tak ulang benda yang sama je. Kita boleh kawan. Kadang-kadang kita anggap perkara kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu rakan atau menghormat guru tidak membawa apa-apa makna. Tetapi sebenarnya perkara-perkara kecil itulah yang menjadikan sekolah ini sebuah tempat yang kita banggakan.